Penulisan email. So today I dah share to you about the simple guideline how to write an email. Ni adalah email. Walaupun kamu dah buat selalu email, tapi kamu selalu buat salah. Ingat, email wajib ada 7 kendali, iaitu tu nama penerima, nama orang yang buat email tu, subjek, tajuk email. Ambil di mana? Ambil di soalan, question. Okay, and then greeting. Greeting tu kepada siapa kamu nak tulis? Opening sentence. Kenapa kamu nak tulis? Sebab tu ambil di soalan juga. Ni pun ambil di soalan. Kemudian konten ni isikan dengan your body. Ada 2 hingga 3 ayat sahaja. Closing sentence ni penutup. Faham tak? Dan last sekali ending. Okay, so sebagai contoh, saya nak kita check dulu email ni. Ada semua tak? Okay, tu ada tak tu? Ada. Ni nombor 1. Okay, good. Dia ada tu. Nama ada adalah Amir. Sorry, saya lupa nak buat soalan dia. Email ni 50 word. Okay, subjek dia ada tak? Subjek dia ada today lesson. Buat macam ni nombor 2. Kemudian dia ada tak? Greetings, pengenalan. Ada. Dear Amir, 3. Nampak? Kemudian I hope you are fine. Ini adalah opening sentence. Nampak tak? I hope you are fine. You did not come to school. Nampak tak? Ini adalah nombor 4. Kemudian body, isi. Isi dia semua ayat ni. Nampak tak? Ayat ini isi. Semua ni sampai page 55 ni isi. Dan ini adalah nombor ni 5. Right, good. Last sekali adalah closing. I hope to see you tomorrow. Ini adalah closing. Ayat penutup. Ini number 6. And then lastly adalah ending, iaitu from. Jadi cukup ke tak? Ya. Dan for my classes, it is mandatory to you write the words, jumlah patah perkataan. Alright, okay. Bila email kamu kira cukup 77 ni, lengkap ni email kamu. Faham tak? Bila lengkap, your marks will not be deduct. Maka kamu takkan ditolak. Terutamanya markah di bahagian format. Format ni benar-benar ni lah kena ada. Faham tak? Alright, okay. Dan kita tengok pula belah sana. Alright, okay. Today I give to you, I want to make to you easier to remember anything. So you can tengok nak untuk ayat greeting bawah ni, selain pada guna perkataan dia, kamu dia guna perkataan hi, hello, my dear. My dear kenapa sih dia kosong? Gantung pada soalan tu lah. My dear friends, my dear father, my dear cousin, my dear mother. Boleh tak nak guna salam ataupun assalamualaikum? Boleh. Jika email itu email kah? Tak apa. Kalau misalnya nak tanya email tu kafir tidak, email tu mesti nak ada ayat Quran ataupun hadis. Kalau tak ada, guna ni saja. Kemudian opening sentence. Kalau kat sini kita guna I hope you are fine. Kalau tak mau guna I hope you are fine, you can use how are you. You can use I hope you are doing well. Guna 3 ni je. Ingat sampai bila. Boleh? Alright. Dan last, tak lagi lah. Okay. Kemudian selepas tu kamu nak kena cerita pula, kamu menulis ni sebab apa? I am writing to tell you about. Macam ni dia tak guna lah. Dia tulis dah, you did not come to school today. Dia habak macam tu. Tapi boleh kamu nak abang, I am writing to tell you about the lesson that you not come to school today. Faham tak? Boleh. Boleh guna ayat-ayat ni. Pilihlah nak guna yang mana. Satu je. Sebab tu saya tinggal kosong di ujung ni untuk kamu isi berdasarkan soalan. Last sekali adalah closing sentence. Closing sentence dia, kalau kat sini kita guna I hope to see you tomorrow. Kau boleh guna tak? I hope to see you soon. Please reply soon. Take care. Ni paling pendek. Boleh guna. Mudah ke senang? Susah ke senang? Saya dah bagi dah. The last day ending. Kamu boleh nak guna from. Kamu boleh nak guna your friend or cousin. Best wishes. Take care. See you. Boleh nampak? So boleh faham? Ini adalah kewajipan mandatory that you must have include in your writing of email. Understand? If these 7 didn't include on your email, so your email is false and the mark will be deduct. Dah lah maka grammar dah kena tolak, maka format lagi kena tolak. Bagi dah. So that's it for today. Jot down and then I will give you the exercise.